Kalau kau masih bangga dengan baki akaun bank kau, aku ada berita buruk, nilai tu makin hilang. Simpan duit kertas sekarang sama je macam simpan ais dalam oven, cair, perlahan-lahan. Tapi pasti, tengok sekeliling, saham terbang, emas pecah rekod tertinggi, Bitcoin menggila, harga rumah makin mahal. Bukan sebab dunia makin hebat, tapi sebab mata wang makin tenat. Bank pusat cetak duit tak berhenti. Riba atau interest semakin berleluasa. Hutang dah tak dapat lari, nak beli beras pun pakai buy now pay later. Inflasi naik tak turun. Dan kau? Masih simpan wang kertas sebab dikatakan selamat? Selamat untuk siapa? Untuk bank. Bukan untuk kau. Yang cerdik, dorang lari ke aset yang bernilai. Diorang beli benda yang tak boleh dicetak dan nilai menaik seperti saham, emas dan komoditi, hartanah, Bitcoin. Top 10% ni kaut semua keuntungan. 9% rakyat bawah, pegang 25% kekayaan. Duduk tepi tengok orang kaya makin kaya, sambil akaun sendiri kena makan inflasi. Hanya mampu tengok korang makan, tapi perut kosong. Nak tahu siapa loser sebenar zaman sekarang? Bukan yang tak kerja keras, tapi yang kerja keras, simpan wang kertas, dan percaya sangat sistem tu. Be an owner, not a saver. Simpan duit kertas. Kau tengah volunteer jadi mangsa sistem. Jangan menangis bila harga semua benda naik. Sebab kau sendiri yang pegang duit cair. Dunia ni bukan adil. Ia berpihak pada yang pegang aset. Faham game atau kena game? Pilih.